in general memang bila berlaku perubahan kan, something yang baru, memang kat bawah ni there's always a negative feedback. Kan dia macam sesuatu yang baru selalunya memang akan ada dapat satu penolakan terlebih dahulu. Dia macam tak tahu, maybe it's a culture in our system ke apa kan. Mungkin kita berada dalam keadaan yang tak baik sangat, something new yang lagi bagus datang, our first reaction to always menolak. So saya nampak benda tu. And bila orang nampak kebaikan tu, maybe after 2-3 years, sebenarnya best lah benda ni. So it needs like a soft landing. Kita dah mula tengok di mana penekanan tu diberikan kepada away from exam, lebih kepada student centered. Teacher ni lebih kepada facilitators. It's not a popular opinion, tapi dia macam ni. Kalau kita nak murid berjaya dalam exam, kita jangan concentrate pada exam. Kita like even delima kan. I think there has been a tremendous good tools yang cikgu telah guna pakai, dan sebenarnya ramai tak tahu cikgu-cikgu bila di benda delima ada banyak benda yang percuma yang you takkan dapat kalau you bukan cikgu KPM. So jadi there's been a lot of kejayaan. Tapi kejayaan ni dia bermula daripada bilik darjah.